Assalamualaikum, nama saya Wan Anissa Mesarah. Saya merupakan produser untuk short filem Aku Bukan Aku. Saya Adim Sabilillah, merangkap sebagai director untuk filem Aku Bukan Aku. Saya Umi Aliyah Binti Kamal Zahar. Saya memegang watak sebagai scriptwriter dalam short filem Aku Bukan Aku. Hai, nama saya TNJ. Saya jawatan sebagai DOP 1. Nama saya Muhammad Azim dan saya memegang jawatan sebagai kamera operator 1. Nama saya Muhammad Habib bin Muhammad Ridwan. Saya sebagai production design dalam cerita Aku Bukan Aku. Nama saya Muhammad Zakir Syamil binti Omar, selaku sebagai editor bagi Abah Studio. Nama saya Siu dan role saya pegang semasa production adalah untuk set design dan post nanti saya adalah sound design. Cabaran untuk short filem ni. First, korang ambil pelakon orang luar. Kedua, lokasi. Lokasi yang kita orang dapat ni semua jauh-jauh. So, semua tu cost. Jangan lupa saksikan short filem Aku Bukan Aku. Jangan lupa saksikan short filem Aku Bukan Aku. Lupa saksikan short filem Aku Bukan Aku. Jangan lupa saksikan filem Aku Bukan Aku Pada Pawagam UMK Di Pawagam UMK 10, 97, 2026. Pada 10 Julai.